Kalau kau ada kamera tapi tak simpan dia elok, sebenarnya kau tengah sabotage diri kau sendiri. Benda ni simple je, tapi akan selamatkan duit kau beribu-ribu ringgit. Nama dia Dry Box. Kerja dia satu je. Dia akan protect kamera kau daripada kelembapan. Dry Box ni fully seal. Ada silicone gel dan boleh control humidity dekat dalam. Macam mini peti keselamatan tapi untuk lens dan kamera korang. Aku suka Dry Box ni sebab saiz dia ngambil letak atas meja. Lepas tu dia transparent, so aku boleh tengok apa dekat dalam dia. Dan boleh letak juga macam-macam benda. Kan kamera dia contoh macam drone, hard disk ke, dan macam-macam lah. Trust me, kalau lens korang berkulat, lagi mahal kalau nak repair. So lebih baik kalau korang jaga dari awal. Benda ni boleh bagi kamera kau bertahan bertahun-tahun. Jadi kalau korang ada kamera tapi belum ada Dry Box, please beli satu. Aku ada letak dekat caption dia nak beli dekat beg kuning ataupun dekat sini.